Skuter ni 160cc dan harga asasnya bawah RM8,000. Dan apa yang menarik, skuter ni datang dengan spek brake dan suspension yang sangat berbaloi. Disc brake di depan dan di belakang serta suspension belakang dual gas charge shock absorber. Model-model pesaing dia dekat market tak datang dengan spek yang macam ni. Harga pula dah cecah belasan ribu ringgit. Jadi, kenapa Aveta bagi spek macam ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik? Sebab memang misi kami untuk provide jentera yang mampu milik dengan spek yang berbaloi untuk rakyat tempatan. Secara teknikalnya, spesifikasi brake dan suspension belakang pada Nova 160 ni ada kelebihan yang tersendiri. Jadi, apa kelebihannya? Dalam video ni, saya akan kongsikan kepada anda. Tapi seperti biasa, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Secara amnya, disc brake mempunyai stopping power yang lebih reliable, khususnya semasa high speed braking. Penyelenggaraan juga akan menjadi lebih mudah kerana part-partnya yang berada di luar. Dan kerana kedudukan cakranya yang berada di luar, cakra tu sendiri akan terdedah kepada udara dan ini sangat berkesan untuk dissipating heat and maintaining consistent performance under heavy usage. Siapa je yang selesa kalau ride atas jalan yang berlopak dan berbonggol? Dan kerana sebab itulah anda perlukan rear gas charge shock absorber yang ada pada Nova 160 ni. Kemampuan untuk absorbing shock dan damping control, itulah yang ditawarkan pada rear gas charge shock absorber. Tak adalah pinggul dan pinggang anda asyik terhentak, dan hasilnya riding experience anda akan lebih selesa dan lebih stabil. Ini membuktikan bahawa Nova 160 adalah skuter terbaik untuk tunggangan rakyat tempatan. Bertukarlah pada Nova 160 dan rasai sendiri kelainannya. Harga asas Nova 160 hanyalah RM7,988, tidak termasuk road tax dan insurans. Jom sama-sama layari www.aveta.com.my untuk info lanjut berkenaan dengan Nova 160.